Oh, kasar kendam hit. Kesak kendam dia bagi kena tali. Pam. Hak mana sangkut lepas. Pam ah. Kena blok. Oh, kena blok. Oh. Alhamdulillah. Ada. Track. Mat. Kan. Oh, dia ada balas balik, dia ambil balik. Tok. Pegang. Ambil. Dia ligan. Ambil. Ya, boleh batu ni. Ambil, angkat kan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama aku Tekong Zaru di Zah Fishing Channel. Okey, hari ni alhamdulillah kita ada trip lagi memancing di Sangkak Sungai Udang Penang. Hari ni customer kita satu kampung orang kampung kita juga. Depa ni dulu dah pernah main sekali tapi dah lama dah. Masa tu saya pun tak buat channel YouTube lagi. Rizal dan sahabat-sahabatnya, depa 3 orang ni. Jadi kami dah sampai dah di spot yang pertama ni. Ayam pun tengok baru beralih surut lah. Ayam duk surut lagi. Jadi kita tengok semoga ada lah insya-Allah spot yang pertama ni. Ada lah hasil insya-Allah ni. Okey, umpan yang pertama udang hidup dengan teknik pambukti semoga ada sambaran insya-Allah. Macam biasa kita selawat sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga ada sambaran ni. Okey, moga kepok ah. Ambil sok. Mai dah, mai. Sok ni. Oh, alhamdulillah. Lesen akhirnya. Ikan dah. Ikan pertama tu dia, alhamdulillah. Spot kedua boleh lesen. Lesen lah. Oh. Lesen. Lesen GT. Pam. Lek. Kau ni sikit, kau ni. Rendak rendam lagi, jangan bagi kena. Tombol. Dia nahan. Lesen dah. Ikan kedua kena sikit lah, siap baik. Tengok hal lain. Tak dengan sini dia. Dia tengok yang tu, kita tengok yang ni dah. Rod lain tarik tau. Lain pegang. Alhamdulillah ikan kedua. Halus ya. Dia. Halus ya. Lesen. Tu dia. Dia tu. GT. Dia mai dah. Oh. Kena layang tu. Ikan kedua.
GT. Buka dah, 2 ekor dah. Ya buat dah. Kecil ya. Kecil ya. Tilapia. Tok kena sambang tu ke? Lapuk. Layang. Betul ah. Alhamdulillah. Walaupun kecil tapi lesen. Lesen yang penting tu dia. Oh, GT. Angkat tu. Alhamdulillah. Ikan kedua. Mai umpan dah ni. Riza. Mai umpan ni Riza. Selalu bang, biar lu. GT biar. Tengok ada mat. Ada ikut. Kalau ada ni dapat lah ni. Ada. Tak ada angkat Dia telan tak tu? Dia telan tak tu? Alah. Oh, balas ni. Dah, metuk belakang dah. Oh, ni gut. Gut. Udah. Air. Geruk saya mega. Double strike tu. Dia double strike, alhamdulillah. Rezeki. Kasar kendam. Kendam sikit. Kesak kendam dia bagi kena tali. Pam. Hak mana sangkut lepas. Pam. Baik kendam. Oh, betul. Dah. Betul. Aduh, sayang. Pas tu. Ambil tu. Oh, belah. Ni. Pelampung dua. Oh, dia. Ada balas balik, dia ambil balik. Tak. Pegang. Ambil. Dia ligan. Tarik. Yang batu ni. Ambil, angkat lah. Dia dah patah balik lah. Dia kono balik ambil ikan. Oh, dia pas. Ujung tu. Ni, sagi kena sekong. Oh, ni. Yang ni kena. Dia patah balik tu. Ambil. Patah balik dia ambil. Oh, ni. Tarik lu. Ya. Kena pula. Oh, kena pula. Oh, alhamdulillah. Ada track mat.
Kan. Hantok banyak ni. Betul ni. Tok sini. Kalau oh ya. Besar oi. Besar. Alhamdulillah. Rezeki. Apa segagan tu? Tu. Balah pula. Weh, ni banyak ni. Banyak ni. Buat ikan kan, potong kecil sikit, jangan besar-besar kan. Kecil sikit. Layang. Oh, belah. Tak kena. Abang buka ni tak boleh bang? Abang. Buka saya ni, selok ni. Okey. Dia tak ke udang makan ikan. Kena. Allah. Baru tok kan tu. Saya kena lagi kan. Kena lagi standby lah. Ikan lagi rancor. Kena. Kena. Sak ni. Faham. Saya demai. Allah. Oh. Kena sungguh. Dia. Jaga. Ni dia. Oh. Dia mai berat. Alhamdulillah. Jaga standby. Makan ikan lah. Oh, ni ikan si udang. Ikan. Si udang. Ikan. Oh, balas pula ni. Ni pula. Tak ada. Dah. Oh, dia. Alhamdulillah. Oh, dia satu lagi dah. Ni. Dia main berkawan. Tak kena. Dia faham. Oh, dia dori besar. Besar. Besar sungguh. Besar sungguh. Pam dia. Standby dia mai. Saya kena. Oh, dia. Angkat tu. Alhamdulillah. Yang ke bawah pun tak tahu noh. Tak lah yang ke bawah. Oh, balah Lampung. Lepas balik. Tak kena. Dah ambil. Dah. Dia. Dia. Oh, makan pula. Oh. Alhamdulillah, makan pula. Waduh. Ikan. Tarik kuah. Ikan GT juga. Ikan sardin. Makan ikan. Ikan sardin. Hey. Oh. Baik apa dah? Ikan ada.
Tak tahu meletup lah. Sangkut ni. Habis tarik. Tarik. Oh, dia ebek patut ah. Tak tahu meletup. Ebek. Saiz padu. Sebek kena sangkut ni. Nak mengen ni bang. Ha. Jauh. Selang. Pakai kayu betul. Oh. Besar. Saiz padu. Tu ebek. Saiz padu. Oh. Faham dah. Sing. Oh. Dia main balik tu kan. Main lari balik ni. Iti lagi. Oh, tahu dah. Yang ni duit tau. Makan apa ikan? Ikan. Yang makan tu. Duit tak. GT saja ni noh. Okey, tu dia, jam pun dah pukul 4 lebih. Alhamdulillah. Hari ni GT je. Pergi mana pun ada GT. Alhamdulillah rezeki. Ayam pun dah beralih pasang. Tu dia. Jadi semoga ada lagi lah, insyaAllah. Hari ni hari GT tu. GT saja. Sangkak GT. Pergi belah jambatan pun GT. Main belah Sungai Udang GT juga. Musim ni pun. Kan apa? GT juga. Udang kopek. Memang pergi mana pun GT lah. Ui, pada orang ni sampai sangkat lah GT juga. Jam pukul 6 lah. Sangkat lah pun dapat GT juga. Jadi itulah. Jam pun dah pukul 6. Lagi kita pelan-pelan kemas-kemas. Kita jumpa di JT lah. Tengok hasil lah ni. Alhamdulillah ada jugalah. Tapi banyak GT lah. Tu dia. Nampak tak? Oh dia baru lain. Bawah lain sikit. Tak semua putih hari ni, hitam sikit. Baru lain spesies. Kerapu manis. Dia masa tarik tu pasrah no. Dia kata Alhamdulillah ada lagi lah, tambah lah minit. Kerapu. Angkut. Bukan JT. JT juga. Makan udang. Udang kopek. Udang kopek. Tu dia, udang habis, ikan habis. Ikan tinggal berapa ekor? Ikan tinggal 2 ekor ni. Udang habis. Udang kopek boleh makan. Alhamdulillah. Sangkatlah ni jadi juga lah. Ada juga lah tambah-tambah. Lalah minit ni. GT juga. Okey, Alhamdulillah. Tu dia, tamatlah trip memancing pada hari ni. Jadi jam pun dah pukul 6.30 kami duduk kemas-kemas barang. Okey, satgi kita jumpa di JT lah. Tengok hasil hari ni. Alhamdulillah hari ni spot yang kita pergi banyak ikan GT je. Banyak GT, pergi mana-mana sangkak pun ada lah GT. Walaupun tak banyak kan, seekor 2 tu. Cuma sangkak yang keberapa tadi memang gasok GT dekat situ. Tak kira berapa ekor, asal lebih 10 ekor. Jadi itulah
Alhamdulillah sampai sini saja trip untuk hari ni. Jadi sekejap lagi kita jumpa di JT lah. Kita hasil untuk hari ni. Okey, jom. Oh, tu dia sebelum balik. Sebelum balik aktiviti kutip siput pula. Oh, boleh lah. Banyak kot lah tu. Siput hijau. Tu dia. Tu dia balik buat tom yam. Ya, ikan tak dapat. Balas siput. Dia buka dah. Hello. Hasil siput. Tu dia. 3 kilo dah. 3 kilo. Okey, alhamdulillah kami dah selamat sampai di JT. Barang semua dah kemas, ikan pun dah susun lah. Jadi jomlah kita tengok hasil lah ni. Jam pun dah pukul 7 lah. Dalam ni tinggal duri. Duri ada lagi Zan ni. Duri dengan ketukar dengan gelamar. Ini kita bawa orang kampung Rizal. Tu dia. Rizal dengan apa tu? Nama apa ni? Semang ni? Man. Orang ni? Ikmal lah tu dia. Apa hasil hari ni tu dia. Tu hasil hari ni hari GT. GT se-Malaysia. GT se-Malaysia. GT Merdeka ni. GT Merdeka ni pi mana pun semua ada tu. Semua sangka ada GT ni hak depan ni ah. Spesial lain ni. Hak depan ni ada jenahang sekong gurut no. Saya elok kan gurut. Lepas tu kerapu MJ tu. Apa gerut-gerut. Semua berapa ekor Azan? 20 lebih tu. 28. GT saja 20. GT 22. GT saja 22. Alhamdulillah adalah hasil juga untuk hari ni. Okey noh, jumpa lagi di Okey, baik. Di lain hari. Terbaik tekong. Okey. Jadi itulah. Sampai sini sajalah video untuk hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tu. Like, share dan komen. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tu. Cuma ya. Hasil siput. Siput angkat dah, tak apa. Siput angkat dah. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.